Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Salam fajar para sahabat kekasih Allah. Setiap lamunan cinta akan menjadi rindu yang tak terucapkan dan kasih yang tak tersukat. Batin nyata, zahir yang menyata dalam nafas-nafas rindu. Cuba fahami antara kadim hakiki dan kadim zamani, kemudian fahami muhaddas. Pilihan sama ada la mawjud bihaqi illallah atau la mawjud illallah, akhirnya akan menuju pada titik yang sama. Fahami perbezaan antara aku, kamu, saya dan kamu. Letak akal pada makam akal dan kalbu pada makam kalbu. Nescaya perjalanan atau tarikhah akan menjadi tersusun dan baik. Bagi yang berjalan, fahami dan sedari duduknya makam akal pada saya dan kamu. Makam kalbu duduk pada wilayah aku. Apabila mampu membezakan antara makam akal dan kalbu, maka perjalanan menjadi sempurna sama ada memilih jalan ma'rifatullah atau ma'rifat lanatullah. Masuklah melalui mana-mana pintu jalan jika masih ada merasakan diri. Manakala jika diri sudah tiada, itu adalah urusan aku semata-mata. Jika diri sudah tiada, itu adalah urusan aku semata-mata.